Macam mustahil. Tapi ini realiti 4,500 tahun lalu. Piramid di Mesir dibina tanpa mesin moden, tanpa kren, tanpa enjin. Hanya menggunakan tenaga manusia dan teknik yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Lebih 2 juta blok batu digunakan. Setiap satu seberat beberapa tan. Dan yang mengejutkan, batu-batu ini disusun dengan ketepatan yang sangat tinggi. Hampir tiada ruang antara blok. Seolah-olah dipotong menggunakan teknologi moden. Ini bukan sekadar binaan besar, ini satu kejuruteraan yang melangkaui zaman mereka. Jadi bayangkan, bagaimana mereka lakukan semua ini tanpa teknologi? Dan adakah kita benar-benar faham kemampuan manusia purba? Bayangkan sebuah bandar besar dipahat terus ke dalam gunung batu. Inilah Petra. Lebih 2,000 tahun lalu, tamadun Nabataean membina seluruh kota ini dengan mengukir batu merah yang keras. Bangunan tinggi, dewan besar, malah sistem air yang kompleks. Semuanya dihasilkan tanpa mesin moden. Tapi yang paling mengejutkan, tiada siapa benar-benar tahu bagaimana mereka melakukannya dengan begitu tepat. Ukiran pada dinding sangat halus. Struktur berdiri kukuh hingga hari ini. Seolah-olah dibina dengan teknologi yang kita tidak faham. Lebih pelik, kota ini pernah hilang dari pengetahuan dunia selama ratusan tahun. Tersembunyi di celah gunung seolah-olah sengaja dilupakan. Sehingga seorang pengembara menemuinya semula pada tahun 1812. Fikirkan ini. Bagaimana sebuah kota sebesar ini boleh hilang begitu sahaja? Dan kalau Petra boleh disembunyikan dari dunia, berapa banyak lagi rahsia tamadun lama yang masih belum kita temui? Berhenti sekejap. Apa jadi kalau bunyi boleh mengangkat batu? Ini bukan fantasi. Di Peru, terdapat batu-batu gergasi di Saksai Huaman yang disusun tanpa mortar. Beratnya mencecah puluhan tan. Dan yang pelik, potongan batu ini sangat tepat, seolah-olah dilembutkan sebelum disusun. Ada teori yang mengatakan tamadun lama mungkin menggunakan getaran atau bunyi untuk memudahkan pergerakan batu. Bunyi frekuensi tertentu dikatakan mampu mengurangkan berat atau rintangan objek. Bunyi ini mungkin membantu mereka mengangkat dan menyusun batu besar dengan lebih mudah. Namun, tiada bukti kukuh yang mengesahkan bagaimana teknik sebenar dilakukan. Yang pasti, teknik pembinaan mereka masih belum dapat ditiru sepenuhnya hingga hari ini. Jadi bayangkan, jika bunyi benar-benar digunakan, sejauh mana teknologi sebenar tamadun purba? Bayangkan ini, air paip di rumah anda hari ini sebenarnya sudah wujud sejak ribuan tahun lalu. Lebih 4,000 tahun lalu, tamadun Minoan di Crete sudah membina sistem air bertekanan. Mereka menggunakan paip tanah liat yang direka khas. Diameter paip disempitkan pada bahagian tertentu untuk meningkatkan tekanan air. Lebih mengejutkan, sistem ini membolehkan air mengalir naik ke kawasan lebih tinggi. Sesuatu yang ramai sangka hanya wujud dalam teknologi moden. Bukan itu sahaja, mereka juga mempunyai sistem tandas dengan aliran air direka untuk membersihkan sisa secara automatik. Ini bukan sekadar kemudahan, ini kejuruteraan yang sangat maju untuk zamannya. Dan yang lebih menarik, konsep tekanan air ini masih digunakan dalam sistem moden hari ini. Fikirkan sejenak, kalau 4,000 tahun lalu mereka sudah faham prinsip ini, apa lagi pengetahuan yang sebenarnya telah hilang dalam sejarah? Bayangkan ini, masuk rumah, lantai terasa hangat walaupun cuaca sejuk. Ini bukan teknologi moden. Lebih 2,000 tahun lalu, tamadun Rom sudah menciptanya. Sistem ini dipanggil Pochaos. Ia digunakan untuk memanaskan rumah dan tempat mandi awam. Strukturnya sangat bijak. Lantai dibina sedikit tinggi menggunakan tiang kecil. Di bawahnya, udara panas dari relau dialirkan ke seluruh ruang. Lebih mengejutkan, haba ini bukan sahaja memanaskan lantai, tetapi juga naik melalui dinding untuk memanaskan seluruh bilik. Ini bermaksud, rumah Rom purba sudah mempunyai sistem pemanasan pusat, sesuatu yang kita anggap moden hari ini. Bukan itu sahaja, sistem ini digunakan secara meluas di seluruh Empire Rom, terutamanya di tempat mandi awam yang besar. Dan yang paling menarik,
Konsep ini masih digunakan dalam pemanasan lantai moden hari ini. Fikirkan sejenak, kalau 2000 tahun lalu mereka sudah hidup dengan keselesaan seperti ini, sejauh mana sebenarnya tahap teknologi tamadun purba?